Aduh, lantai berminyak ni memang licin dan bahaya. Baiklah kalau saya ada produk untuk menyelesaikan masalah ni di kawasan lantai kilang, stesen minyak dan jentera berat. Tapi saya ada satu solusi untuk anda. MK Grease Cutter. Tak percaya? Tengoklah video ini. Spray saja MK Grease Cutter. Tak perlu scrub. Pakai air tembak sahaja. Minyak berat pun dapat selesaikan. Daripada kotor dan gelap, jadi bersih semula tanpa scrub. Cara penggunaan grease cutter ni pun amat senang. Jikalau grease ringan, anda boleh campur dengan lebih bancuhan air. Tetapi kalau grease yang berat dan tebal, anda mengurangkan pencampuran air. Nisbah bancuhan ada pada stiker botol. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk terus dari sini. Saya telah buat satu video ni tentang dilution ataupun pencampuran. Tuan-tuan dan puan-puan kalau minat, boleh klik video di atas. Kalau anda perlukan degreaser yang heavy duty, MK Grease Cutter sesuai untuk anda. Sebarang pertanyaan tentang MK Grease Cutter, sila menghubungi kami di bawah.